Very good afternoon my friend. Have a nice day. Kita road trip lagi my friend. Alhamdulillah hari ni cuaca dia hujan my friend. Cuaca tidak menentu sekarang my friend di Kota Kinabalu. Kalau kemarin dia panas, hari ni dia terus hujan my friend. Alhamdulillah. Hari ini macam biasa my friend, cuma saya ingin berkongsi sedikit my friend. Pemanduan semasa hujan my friend. Bukan pemanduan sebelum hujan. Ini semasa hujan. Dah lama saya nak buat video ni my friend. Apa yang saya ingin boleh kongsikan my friend, bila musim hujan kita punya pandangan terhad. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya keenderaan my friend, cara pemanduan kita macam mana. Sebagai contoh, apabila kita punya pemandangan terhad, so kita gunakan wiper macam ni my friend. Ini perkara basic my friend. Perkara basic my friend. Yang keduanya, time kalau hujan lebat ni my friend, kita kena hidupkan lampu my friend. So sebab maklumlah sekarang ni kadang ada orang tidak nampak my friend. Sebab dah hujan, mungkin dia pun nak cepat. So apabila kita ni pasangkan lampu untuk keselamatan, maksudnya apabila kita pasang lampu, orang boleh nampak kita my friend. Daripada jauh orang boleh nampak. Itu yang pertama. Apabila kita masuk ke simpang, pastikan signal kiri kanan my friend. Ini memudahkan orang nampak kita dan ke mana kita nak pergi my friend. Ini salah satu tip my friend. Salah satu tips untuk kita memandu dalam keadaan hujan ni my friend. Sama juga apabila kita memandu dalam hujan ni my friend. Jarak kena betul-betul cun my friend. Jarak cun ni maksud saya bukan setakat hujan saja my friend. Kalau di Malaysia, jarak dia pemanduan selamat ni satu tiang elektrik bersamaan 50 meter. Ya my friend. 50 meter my friend, jauh tu my friend. Maksud dia, undang-undang telah tetapkan apabila dalam jarak 50 meter kelajuan kita berkurang, maksud dia at least kalau jadi apa-apa break emergency tak akan kena kereta depan my friend. Tapi itulah sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau jalan-jalan biasa ni, kadang kita suka sangat rapat-rapat my friend. Itulah kalau boleh kurangkan yang rapat-rapat, kadang kita mendapat my friend. Tapi kadang benda ni kadang susah juga kita nak patuhi. Sebab kadang kalau di jalan-jalan yang macam ini, so jarak tu kadang tak sampai pun silap-silap orang dari satu tiang elektrik my friend. Itu yang keduanya. Yang ketiganya my friend, apabila pemanduan di semasa hujan ni, elakkan air berlopak my friend. Maksud dia di dalam highway ni kan, ataupun lebuh raya, terutamanya di sebelah kiri my friend, ataupun sebelah macam jalan sekarang ni, sebelah kiri ada air bertakung, sebelah kanan pun ada air bertakung my friend. Maksud dia, kita tidak mau kalau kita dalam kelajuan yang lebih, maksud dia kita punya tayar tidak jejak di atas tidak jejak di atas jalan raya my friend. Itu kena berhati-hati my friend. Ini sekadar perkongsian my friend, bukan nak mengajar my friend. Perkongsian. Lepas tu yang keempatnya, pastikan kita berada di lorong yang betul. Apabila kita
nak ke kiri atau ke kanan, pastikan signal my friend. Macam ni. Ini tidaklah berapa lebat sangat my friend. Tengok, oh yo, ada air lah my friend. Ini kita jangan ingat kita punya tayar mahal-mahal, tayar baru pun berbahaya my friend. Bukan berbahaya dari segi apa, takut dia tidak touching atas jalan raya my friend. Ini apalah perkongsian ringkas untuk ini tip semasa hujan my friend. Tip pemanduan semasa hujan, bukan sebelum hujan my friend. Nanti next time kita kongsikan lah. Setakat bol-bol biasa my friend. Sekadar perkongsian. Manalah tahu kita ni pun dah lama-lama memandu, kadang kita boleh terlupa benda-benda basic my friend. So sama-sama lah kita memperingati my friend. Bukan nak menunjuk pandai my friend. Have a nice day. Terima kasih hadir my friend ke saya punya video untuk kali ini my friend. Jangan lupa komen, like and subscribe my friend. Bukanlah YouTuber terkenal my friend, hanya YouTuber biasa-biasa my friend. Nanti ada masa kita kongsikan pula tip pemanduan sebelum hujan my friend. Dah macam jadi macam JPJ sudahlah pula my friend. Okay my friend, have a nice day. Thank you for coming. Jangan lupa comment, like and subscribe. Thank you very much. Have a nice day my friend.